sembah pembuka kata, salam sejahtera, madah bermula. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada pendengar dan penonton di luar sana. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Magdalena Tianawi Anak Arun, selaku hos TVPSS SMK Ulu Balingian. Pada hari ini, saya akan menerangkan bagaimana bahan digital memperkasa pendidikan negara. Ayo kita rungkai bagaimana aplikasi YouTube dapat digunakan pelajar di dalam era pendidikan. YouTube merupakan salah satu platform tempat berbagi video untuk mencari maklumat sebagai alat pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, YouTube juga mempunyai kepentingan, antaranya penting untuk pembelajaran interaktif dan visual. Video pendidikan membantu pelajar memahami konsep yang sukar dengan lebih jelas melalui animasi, demonstrasi dan eksperimen maya. Terdapat beberapa kebaikan aplikasi YouTube, antaranya menjadi akses kepada sumber pembelajaran di mana pelajar boleh mencari sumber maklumat untuk pembelajaran. Selain itu, YouTube juga menyediakan kelas secara percuma. Hal ini demikian, pendidik profesional dapat membantu dan berkongsi ilmu melalui kursus percuma tersebut. Contohnya, Didik TV dan MC Plus. Sekarang kita akan menemu bual beberapa orang guru di SMK Ulu Balingian. Jom! Untuk soalan berkenaan dengan YouTube, ya, ianya merupakan satu aplikasi yang sangat baik, dapat membantu pelajar untuk menguasai sesuatu kemahiran, kerana konten ataupun kandungan yang terdapat dalam YouTube itu telah dibuat dengan baik, disusun dan dapat diikuti bila-bila masa di mana sahaja pelajar berada. Okay, terima kasih.